kita pergi section yang kedua. Nama dia ialah Dimension Style. Okey, klik kat Dimension Style ni. Okey, untuk ubah dia, kita perlu klik Modify. Okey, kat sini pergi dekat Line. Okey, baseline spacing ni tukar kepada 100. Baseline spacing tukar 100. Pergi dekat line dulu. Line sebelah kiri atas tu. Okey, baseline spacing 100. Okey, extend beyond dim line 100. Okey, offset from origin 100. Okey, pergi dekat symbol and arrow. Okey, arrow size tukar kepada 100. Okey, text ni sebab tadi kita dah update dekat text style. So biasanya dia akan terus update kat sini. Text height sama dengan 100 lah. Okey, andai kata kita ada nak edit text ni, okey, kat sini dia tak boleh tekan dah. Okey, so kita kena klik kat sini. Tekan dekat sini. Kat sini kita boleh ubah. Kita nak jenis teks apa, kita nak jenis font macam mana style dia. Lepas tu kat sini height dia lah, kalau nak ubah lebih besar atau lebih kecil. Kalau tak ada, just cancel saja. Okey, dekat text placement, vertical guna above, horizontal guna center, view direction left to right. Okey, offset from dim line plus 100. Okey, text alignment tukar ISO standard.